Okey, selamat pagi. Hari ini 26 bulan 5. Okey, alhamdulillah Ustaz Toyib dah ambil kami. Kami nak ke tempat di madrasah dulu. Kita nak buat agihan fidyah hari ni. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok di situ. Okey, kita tengah isi minyak dulu supaya perjalanan kita lebih lancar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya dengan Is mewakili Syria Care dan Humam. So hari ini kita berada di Madrasah Darul Mustafa untuk kita agihkan fidyah berupa beras. Ini saya dengan Ustaz Mahir. Kita orang nak pergi agihkan fidyah lah. Okey, ke sekitar kawasan Kampung Bante Pre. Di Kemboja, ada sebuah mahat hafiz yang menjadi tempat untuk anak-anak ini belajar Al-Quran. Mereka tetap datang setiap hari walaupun sekolah mereka ini tidaklah begitu sempurna. Lembu-lembu yang kami pilih ini adalah berkualiti dan sihat. Dan wanita dan kanak-kanak terpaksa berjalan jauh untuk mencari tandas dan bilik mandi yang selesa. Okey, alhamdulillah hari ini punya tas kita dah berjaya siapkan. Sekarang kita dalam perjalanan untuk pulang ke penginapan. InsyaAllah malam ni pula kita akan tengok balik apa yang kita boleh